Mana merah ni kata nak jumpa? Bertuah punya budak datang pun. Jangan dekat sangat boleh tak? Busuk dah mulut kau. Aku takkan bagi kau terlepas lagi. Ambil ni. Ya. Oi. Sikit lagi nak jatuh. Jatuh je lah. Ribu-ribu ringgit aku belikan ni kau. Hello. Aku bukan budak-budak. Aku nak kena elok-elok. Bro, dah aku elak macam pro player. Just main OP kalau pula aku tak pandai. Pandai kepala aku. Berguna juga aku simpan batang mancing ni. Berapa banyak aku ada alatan ni siang? Ish. Kau ni membazir tu kan amalan syaitan. Ada aku kisah kelahanat. Yang penting kau kena dengan kek aku ni. Dalam juga tempat ni. Satu apa aku buat benda ni. Sekarang rasakanlah. Duduk sini. Aduh, aku akan sangat. Cuba lagi, dik. Pasti dia pakai ilmu hitam ni, bukan ilmu putih. Aduh, pening kepala aku. Menyesal aku tak buat ubat Panadol tadi. Menyesal aku simpan duit 1000 tahun untuk demi beli kek untuk kenakan dia, tapi gagal. Aduh, penat aku. Jap. Macam mana tu? Tanya aku apa pasal dah lah. Aku koyak macam tu. Malas aku. Weh. Benda. Kau tengok ni. Macam ni macam ni. Lepas tu macam ni. Lepas tu macam ni Lepas tu ni letak situ, letak sini. Bijak juga kau Bagus. Ni aku nak. You are my bestie walaupun aku baru kenal kau. No problem. Tunggulah Abang Saleh tu. I can live. I can fly. Tak pernah pun aku tengok orang berkilat dekat hutan. Tayar ambil tahu. Cuy. Oh, duk macam tu. Kau jalan macam siput. Cepat sikit. Kita letak kapal Aladin ni dulu. Ya. Nah, ambil air botol expired ni. Aku Alah, botol ni tak expired lagi. Okey, kita ambil semua ni. Nah, daging. Nyam. Ui, daging ni halal ke? InsyaAllah tak halal. Pasal aku halal. Best doh, Hili sampai pagi tak balik. Karamah. Usah. Dominic Johnson. Kepala otak dia. Aku dah agak dah merah ni memang tak waras. Mama. Hala. Cuba lagi, dek. Aku lagi tua dari kau lah. Oh, ya ke? Tak tanya.